Rumah lama yang estetik sebab aku tengok dekat sini ada basikal, ada barang-barang lama, best lah. Untuk dekat sini, diorang serve makanan gaya kafe ala snack lah. Macam steak, pasta, burger, coffee mesti ada. Semuanya nampak padu. Aku try dia punya rib eye steak. Sedap. Cuma satu je lah. Dekat sini harga dia agak T20 sikit. Actually harga dia affordable. Cuma bagi aku untuk steak $40 lebih tu aku rasa agak mahal untuk aku. Dan dekat sini parking dia agak limited. Tapi disebabkan aku jalan kaki, so tak kisah sangat lah. Walaupun macam tu, tempat ni buat aku rasa relax and cozy dan estetik. Dia memang kena dengan jiwa aku. Sebab aku tengah penat, habis kerja, aku memang nak relax dan aku nak tenang. Jadi aku datanglah dekat sini. Jadi kalau korang lapar, korang malas drive nak jauh, korang ada dekat area-area Menara Kuantan tu, korang boleh datang sini, korang boleh chill, vibe dan korang boleh lepak kat sini. So, kalau untuk dekat tempat ni, aku boleh rating 6/10. Kalau harga dia boleh murahkan sikit, aku rasa tempat ni easily boleh dapat pergi 8/10.